masuk ke dalam untuk kita sama-sama menjalankan ceramah kita pada malam ini. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mendapat cabut saya lah. Oke. Saudara-saudara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pengurusi majlis. Terima kasih juga atas jemputannya pengurusi masjid ataupun surau Taman Vista Melalin. Hadirin hadirat yang hadir pada hari ini dengan masa, tenaga dan juga uang ringgitnya mungkin. Terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat yang sanggup hadir pada hari ini. Hari ini saya diberikan tajuk tazkirah, yaitu tujuan hidup kita di dunia ini. Dan prinsip-prinsip itu telah pun ada dan memang sudah ada, yang mana Allah dan Rasul telah mengajar kita tentang prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, dia menjelaskan bahawa dalam kehidupan ini, find your vision. Itu yang pertama, find your vision. Kita santai-santai sajalah, tapi saya mau point kita terus kepada supaya kita faham. Find your vision maksudnya tetapkan matlamat. Tetapkan matlamat di dalam kehidupan, yang mana prinsip ini juga menjadi asas di dalam tindakan kita seorang muslim. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, innamal a'malu binniyah. Maksudnya setiap perkara, setiap amalan itu perlu kita gantungkan dengan niat. Setiap perkara perlu digantungkan dengan niat. Maka setiap perkara kalau tidak disertakan dengan niat, maka tidak adalah faedahnya. Buat begitu sih. Boleh. Boleh dengar? Saya punya suara ini dia husky, serak basah. Dia jarang orang yang ada husky punya suara. Kalau menyanyi pun alhamdulillah juga nih. Alhamdulillah juga boleh tahan juga menyanyi ini. Terima kasih datang. Kita teruskan, boleh dengar? Kita teruskan dengan innamal a'malu binniyat. Setiap perkara itu dimulakan dengan niat. Maka apabila sesuatu amalan itu tidak dimulakan dengan niat, maka tidak adalah faedahnya. Tidak adalah faedahnya kerana kita hidup di dunia ini perlu ada niat. Solat, niat. Pergi masjid, niat. Kawin, niat. Kerja, niat. Lillahi ta'ala. Itu yang paling penting. Imam Syafi'i, imam-imam yang lain, Imam Nawawi di dalam kitabnya dia menyebut bahawa semua perkara itu perlu dengan niat. Setiap buku yang dorang lahirkan, dorang tampilkan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan niat. Di dalam hadis tersebut
diterjemahkan oleh para ulama di dalam satu kaedah, yaitu kaedah fikih. Kaedah fikih yang mana ulama menterjemahkan niat itu amru bimaqasidiha. Amrul bimaqasidiha maksudnya setiap urusan bergantung kepada tujuannya. Niat ialah menunjukkan beberapa pentingnya tujuan di dalam Islam. Ramai ulama-ulama menyebut niat itu adalah sangat penting. Walau bagaimanapun, bagi orang Islam, tujuan bukan sahaja perlu betul mengikut syariah, tetapi wasilah bagi mencapai tujuan juga perlu bagi mengikuti syariah. Di dalam kaedah juga ada menyebut matlamat tidak menghalalkan cara. Ini adalah poin pertama yang mana Arnold Acter tadi dia menyebut bahawa vision. Di dalam kehidupan perlu ada vision. Jadi kita terus poin yang kedua, iaitu never ever think small. Jangan berfikiran sempit. Jangan berfikiran sempit, bak patah per patah. Jangan fikir itu semua negatif. Jangan fikir bahawa setiap perkara itu sempit dan kecil. Maksudnya perlu kita ambil serius. Jangan sibuk dengan perkara-perkara yang remeh-temeh. Dan jangan juga kita takut untuk mengimpikan perkara-perkara yang tinggi. Perlu ada keyakinan di dalam kehidupan, kerana keyakinan itulah menyebabkan kita maju. Perlu diingat juga bahawa saya tahu di sini ada pelajar-pelajar daripada Maktab Ken, yang mana dari kecil kamu dah tahu pun kamu boleh masuk Maktab Ken. Kan? Betul kan? Jadi maka itulah sebabnya kita jangan fikir never thinking small. Ini disebut bertepatan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya Allah suka perkara yang tinggi dan membenci perkara-perkara yang remeh. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Menentukan besar dan kecil sesuatu, terima kasih. Suatu perkara perlulah mengikut ajaran dan unjuran Islam. Bukan semata-mata dengan keputusan akal. Perkara yang besar dalam Islam adalah melibatkan dosa, pahala dan masa depan kita di akan datang. Contoh yang boleh kita terapkan ataupun tampilkan pada hari ini ialah mengenai zina. Zina ini dia adalah perkara kecil bagi golongan-golongan yang non-Muslim. Dia perkara yang kecil. Tetapi bagi kita seorang yang Muslim, perkara ini adalah perkara yang besar. Zina adalah perkara besar yang tidak boleh diremeh-remehkan. Maksudnya, tidak boleh kita melakukan zina tersebut. Contoh yang kedua ialah mengejar nama, pangkat, jawatan, nikmat kehidupan adalah perkara remeh-temeh bagi orang Muslim. Tetapi dia merasakan bahawa pangkat, kedudukan, kenikmatan di dalam hidup ini adalah perkara yang sangat besar kerana orang mau mengejar dunia. Kita ingat Muslim bahawa kita ada dunia yang lain. Dunia yang lain yang pasti Allah telah menyebut, Rasulullah telah menyatakan dengan kita bahawa kehidupan yang lain itu adalah kehidupan akhirat, kekal abadi. Seterusnya, Arnold menyebut dalam perkara yang ketiga, ignore the naysayers. Maksudnya, abaikan mulut orang. Abaikan mulut orang. Maksudnya, kita ni saling buruk-memburuk, saling mengata-mengata di antara satu dengan yang lain. Perkara-perkara ini tidak baik. Sebab kalau kita mengaibkan orang, Allah akan aibkan kita. Ini yang disebut oleh Arnold, jangan kita lakukan keaiban. Kita abaikan apa yang diperkatakan oleh orang-orang lain. So maksudnya, kamu boleh fokus dan stay dalam kehidupan untuk terus maju ke hadapan. Mustahil bagi kita manusia untuk memastikan semua yang ada di hadapan saya ini setuju
dengan apa yang saya perkatakan. Dan begitu juga yang ada di luar, siapapun, cikgu kita, sahabat kita, kita bawa satu isu dan pastinya mempunyai keputusan yang berbeza. Keputusan yang berbeza, tidak ada manusia yang berpuas hati terhadap apapun yang kita lakukan. Maka kita fikirkan benda itu baik, teruskan. Dengan berdasarkan ilmu dan jangan egois. Firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil contoh, yaitu janganlah kita takut kepada celaan. Janganlah kita takut terhadap celaan, yaitu orang-orang yang mencela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, "Wa la yakhafuna lawmata la'im." Maksudnya mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Orang Islam sepatutnya hanya memikirkan apa yang bakal Allah kata sewaktu pengadilan nanti. Kita ni selalunya menjaga hati dan perasaan kawan sekeliling. Tapi kita tidak menjaga hati Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjaga perasaan ataupun apa yang dilihat daripada sudut pandang Allah. Kita hanya melihat kepuashatian sahabat, kawan-kawan, girlfriend. Ada girlfriend sudahkah? Belum lagi. Kena carilah. Cigu-cigu kena cari. Cari yang baik-baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita dengan salah satu hadis, yaitu hadis barang siapa yang mencari redha Allah dengan menanggung kemurkaan manusia, maka Allah meredhakannya dan manusia akhirnya akan redha kepadanya. Dan begitu juga barang siapa pula yang mencari keredaan manusia dengan menanggung kemurkaan Allah, Allah akan memurkainya dan seterusnya manusia juga akan memurkainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Imam Syafi'i telah menukilkan bahawa Imam Syafi'i, Ustaz, terima kasih Ustaz, terima kasih. Imam Syafi'i menyebut di dalam kitabnya, redha manusia adalah matlamat yang mustahil tercapai. Maka teruskan sahaja apa yang baik untukmu, sesungguhnya tidak ada jalan untuk mencapai redha mereka semua. Yang keempat, kita teruskan dengan work your ass off. Maksudnya ini yang dia cakap, memang cakap kotor lah juga dia ni. Si Arnold ni dia bilang kerja keras. Kita abaikan dia punya ucapan, tapi kita perlu ambil sebab dia ada prinsip kehidupan itu dan kita terapkan di dalam agama kita. Dia sebut dalam perkara yang keempat, perlulah kita bekerja keras. Perlulah kita bekerja keras. Jadi dalam kehidupan ini usaha, kerja keras itu perlu. Walaupun orang Islam hari ini jauh ketinggalan daripada sudut kegigihan berbanding orang-orang yang bukan Islam, sama ada kita berada di timur ataupun di barat, selatan, dimanapun kita berada, daripada sudut pandang kita bahawa kita ini ketinggalan. Disebabkan apa? Kegigihan, kesungguhan kita dalam membuat satu perkara itu kita selalu abaikan. Belajar, main-main, kerja, main-main, apapun main-main, semua itu bersahaja. Maka oleh kerana itu, Arnold, aktor tadi dia sebut kena bekerja keras, kena bersungguh-sungguh dalam membuat sesuatu perkara. Tetapi di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala ada menganjurkan bahawa kegigihan ataupun kerja keras tadi itu perlu. Mana Allah telah berfirman dalam ayat Quran, barang siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, nescaya kami pandu mereka dengan jalan kami. Surah Al-Ankabut ayat 69. Makna di dalam ayat ini yaitu jihad. Jihad adalah maksudnya bersungguhan, bersungguh-sungguh di dalam kehidupan. Ini adalah perkara yang diwajibkan dalam setiap individu muslim. Kewajiban utama adalah jihad demi agama, bangsa, tanah air,
keluarga, dan rasanya yang baik untuk dijihadkan, maka berjihadlah. Bersungguh-sungguh di dalam kehidupan untuk kita maju ke hadapan seterusnya. Bahkan ini adalah perkara yang paling tinggi di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW menyebut puncaknya bonggol itu adalah jihad. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah suka jika seseorang itu melakukan sesuatu perkara, dia bersikap tekun. Bersikap tekun. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi. Dan seterusnya yang kelima. Yang kelima, don't just take, give back. Maksudnya bersikap pemurah. Sikap pemurah itulah kehidupan yang sepatutnya kita jalani. Perkara ini adalah tidak asing di dalam Islam. Karena di dalam Islam kita disarankan untuk bersedekah, membantu satu dengan lain. Ini adalah amalan-amalan yang sangat digalakkan. Bahkan sallallahu alaihi wasallam, bahkan terdapat sedekah wajib menjadi rukun Islam dinamakan sebagai zakat. Faktor-faktor daripada kejayaan hidup ini, salah satunya ialah daripada faktor berzakat, bersedekah. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, Allah itu, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu, dan dengarlah akan pengajaran-pengajarannya, serta taatlah akan perintah-perintahnya, dan belanjakanlah harta kamu, serta buatlah kebajikan untuk diri kamu. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Surah Taghabun 16. Jika kita mahu Allah membantu urusan kita, kita perlu membantu urusan orang lain. Ini yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Bermaksud Allah akan sentiasa membantu hambanya selagi mana hambanya itu membantu saudaranya. Bantu-membantu adalah amalan mulia yang mana perlu diterapkan dalam kehidupan supaya kita ini tidak bermusuh-musuhan. Maka oleh kerana itu, bantu-membantu seperti sedekah mempunyai kelebihan besar supaya kita dimurahkan rezeki, dipulihkan daripada penyakit yang berbahaya, diampunkan dosa, dan juga dilembutkan hati kita. Ini adalah konsep sedekah. Secara umum, prinsip kehidupan Arnold tadi yang melengkapi sebagian besar prinsip hidupnya, tetapi sebagai seorang Muslim, prinsip itu perlu disempurnakan lagi. Terdapat dua lagi prinsip yang menjadi pegangan hidup saya, iaitu kita yang perlu ditambah, ditambahkan di dalam kehidupan, yaitu yang keenam, Allah is the ultimate goal. Allah adalah matlamat utama. Prinsip ini berada pada susunan teratas dalam kehidupan kita Muslim. Jadikanlah Allah segala-galanya dalam kehidupan ini. Kesetiaan kepada Allah menjadi keutamaan. Sentiasa bertanya pada diri sebelum melakukan perkara. Bertanya kepada diri sebelum melakukan setiap perkara yang ingin kita buat. Itu yang paling penting. Adakah Allah dia bersetuju dengan perbuatan kita ataupun tidak? Maksudnya semua perkara perlu dihadapkan. Semua kerana Allah Ta'ala. Maksudnya itu adalah matlamat yang perlu ada dalam kehidupan kita. Di dalam solat, surah Iftitah ada menyebut, Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Imam Hasan Al-Banna dia memperkenalkan 5 ikrar yang menjadi prinsip perjuangan. Kita ambil satu sahaja, yaitu yang pertama,
Allah adalah matlamat kita. Allah adalah matlamat kita. Jadi yang seterusnya, faham tak faham, lepas ini baru tanya. Kita bentang dulu, faham tak faham, nanti baru tanya. Okay. Yang ketujuh, never blame the fate. Maksudnya jangan salahkan takdir. Takdir tidak boleh disalahkan. Perkara ini juga ada eksklusif kepada umat Islam. Percaya kepada ketentuan Allah adalah rukun iman yang keenam. Manusia perlu menyadari bukan semua yang dirancang oleh kita itu berjaya. Allah juga merancang dan Dia adalah sebaik-baik perancang. Justru kita perlu rasa kecewa jika gagal. Sebaliknya memahami bahawa semua yang berlaku itu adalah hikmahnya. Ada hikmah di sebalik perkara tersebut. Allah tidak membebani seorang hamba, melainkan Dia tahu hamba tersebut mampu. Dalam ayat Quran menyebut Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberati seseorang, membebani seseorang, melainkan apa yang terdaya olehnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, aku merasa takjub dengan sikap orang beriman. Setiap perkara yang dilaluinya adalah baik. Jika mendapat kesenangan dia bersyukur, maka itu adalah yang terbaik baginya. Jika ditimpa kesusahan dia sabar, maka itulah yang terbaik baginya. Hadis riwayat daripada Muslim. Pendirian kita sebagai orang Islam yang paling baik adalah menerima takdir yang telah disurat oleh Allah, bahwa kita perlu menyadari kehidupan ini bukan milik kita. Semua perkara yang ada di dunia ini bukan milik kita. Semuanya hanyalah pinjaman. Kehidupan seorang yang menjaga parking itu lebih baik menjadi contoh kepada kita, kerana tukang parking ini bila kereta mewah, kereta yang Mercedes, BMW datang parking di tempat dia tidak bangga pun banyak kereta tu. Tapi apabila kereta itu tiada, maksudnya keluar, tidak ada di parking, dia tidak sedih pun. Tasawufnya kenapa dia merasa begitu? Disebabkan ialah dia tidak merasa memiliki. Dan semua yang ada di dalam kehidupan kita ini, sama ada pangkat, harta, kehidupan, anak, isteri, duit, apapun jawatan adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita rasa kita memiliki, maka akan rosak, batil, dan kita akan rasa kecewa. Tapi apabila kita berfikir bahawa setiap perkara ini adalah pinjaman yang akan meninggalkan kita, maka kita akan rasa benda ini hanyalah pinjaman dan tidak akan mengecewakan. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita terapkan dalam hati kita supaya kita sentiasa mengingati di antara satu dengan lain, nasihat menasihati, tegur menegur, kerana kita di dunia ini hanyalah pinjaman. Pinjaman yang mana tidak akan kekal, semuanya sementara. Saya petik ayat Quran yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang apabila mereka ditimpa oleh sesuatu kesusahan, mereka berkata, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Surah Al-Baqarah 156. Jadi ringkasan daripada semua yang kita dapati tadi, kita ringkaskan bahawa dalam kehidupan tadi, si Arnold dia ada 5, kita tambah 2. Yang pertama, Allah adalah matlamat utama. Yang kedua, objektif mesti jelas. Yang ketiga, kita mesti berjiwa besar, berfikir secara serius.
Yang keempat, kita perlu tinggalkan, kalau bahasa kasarnya, persetankan mulut-mulut orang yang sentiasa mencaci dan memburukkan kita. Kita ketepikan supaya kita punya hati itu sentiasa baik. Hidup, yaitu yang kelima, hidup ini adalah satu perjuangan. Kita teruskan berjuang selagi mana kita masih hidup. Yang keenam, jangan kita salahkan takdir, kerana takdir ini telah ditetapkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak tertolak sesuatu qada itu kecuali illa bid-doa. Maksudnya tidak tertolak qada itu kecuali dengan doa. Qada ini sudah ditentukan oleh Allah SWT. Takdir sudah ditentukan di Lauh Mahfuz, tapi dia boleh tertolak dengan doa. Maka berdoalah untuk menjadi pengarah pendidikan. Sekarang masih belajar, berdoalah untuk menjadi orang yang sukses dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Berdoalah untuk kita sentiasa beramal, menyembah dan sentiasa mengabdikan diri kepada Allah SWT. Yang ketujuh, sentiasa memberi untuk menerima. Di dalam Islam kita bagi, pasti kita akan terima. Itu kepercayaan kita. Tujuh tadi itu diambil dalam kehidupan ini adalah matlamat kehidupan kita seharian dalam dunia ini. Mudah-mudahan ia boleh membantu dalam kita mengecapi ataupun meneruskan kehidupan di dunia ini. Dan seterusnya kehidupan perlu diteruskan. Ini adalah jalan-jalan ataupun matlamat 7 prinsip yang saya sebut tadi, perlulah menjadi pedoman untuk kita sama-sama saling nasihat menasihati, tegur menegur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, untuk kita hidup di dalam dunia ini ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Saya tidak mau cakap banyak. Mudah-mudahan diterima amalan dan ilmu yang kita sebarkan hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kepadamu ya Allah, yang limpah kurniamu ya Allah. Terima kami ya Allah, terima doa kami, terima amalan kami ya Allah. Jaga ustaz-ustaz kami, jaga anak-anak kami, jaga anak-anak kami ya Allah. Jaga pasangan kami, saudara-saudara kami, sama ada yang kami lihat ataupun yang tidak kami lihat ya Allah. Muslimin muslimat, mukminin mukminat ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah, sama ada kami masih hidup ataupun kami telah meninggal dunia. Ampunkan dosa kami ya Allah, terima segala amalan kami ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, sucikan hati kami, bersihkan hati kami ya Allah. Kami mohon sangat-sangat kepadamu ya Allah, jadikanlah kami orang muslim yang bermanfaat kepada orang lain, orang muslim yang sentiasa tangguh, orang muslim yang sentiasa kuat, orang muslim yang sentiasa maju ke hadapan untuk terus kita hidup di dunia yang penuh dengan pancaroba ini. Allah, mohon sangat-sangat kepadamu ya Allah, mohon sangat-sangat kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang muslim yang sentiasa patuh dan tunduk kepadamu ya Allah. Mohon kepadamu ya Allah, jauhkanlah kami daripada kemaksiatan, jauhkanlah kami daripada dosa-dosa yang tidak terlepas dari kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, kami sangat-sangat tahu bahwa kami adalah pendosa ya Allah. Kami tahu ya Allah, hati kami ini busuk ya Allah. Kami tahu ya Allah, lidah kami ini bercabang. Kami tahu mata kami ini sentiasa melihat maksiat Allah. Allah, semua ini adalah milikmu ya Allah. Semua ini adalah milikmu ya Allah. Kami mohon ampun dan maaf terhadap kesalahan dan kesilapan yang sentiasa kami lakukan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, eratkan silaturahim, rapatkan silaturahim kami ya Allah. Jadikanlah Islam ini Islam yang sangat-sangat hebat ya Allah.
Jadikanlah kami muslim-muslim, orang-orang yang hebat untuk kami terus maju ke hadapan, kami membantu agama, bangsa dan tanah air kami yang tercinta ini, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, luaskan rezeki kami, mudahkan kehidupan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa berbagi kepada orang-orang yang lain. Sangat-sangat memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami hamba yang sentiasa bersyukur. Jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa berterima kasih terhadap nikmat yang telah Engkau berikan. Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.